Berapa persen? 3 ke lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alimu allimni min ilmika ma tarda bihi anni wa la tu'akhizni bima ta'lamu minni ya halimu khalliqni bi khuluqin ilmi wa haqqiqni bi haqqaiqin ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik, hubung pengajian kitab Baquratul Amani pada muka surat 24 ke? Pada kata mana? Ketiga, tak boleh. Dan mustahil. Apa ini? Amanah siapa ya ada. Dah, hanya gol dia. Kerana jikalau boleh. Sifat amanah lagi. Bawah pada kata amanah tu 4 bagi. Kerana jikalau boleh ada demikian itu belok dan karu, nascaya adalah umat-umat disuruh dengan dia, kerana disuruhkan kita dengan mengikutkan mereka itu pada berbuatkan perbuatan yang seperti perbuatan mereka itu, dan pada meninggalkan perbuatan yang seperti tinggal mereka itu. Dan mustahil disuruh kan kita dengan kejahatan dan derhaka, kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan, iaitu kejahatan dengan keadaannya yang larangan, dan kebajikan dengan keadaannya yang suruhan. Dan mustahil pula barang yang membawa kepadanya, iaitu belok dan karu, dan sabit lawannya, iaitu betul dan kepercayaan. Inilah dalil wujub amanah dan istihalah lawannya. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala berkumpul ke kita pada tempat yang baik malam ni, iaitu tempat-tempat yang diredai oleh Allah, kena kepada masjid dan juga tempat kita belajar mengaji ilmu agama Tuhan. Maka mudah-mudahan semoga kita berdoa kepada Allah Ta'ala menjadikan asbab untuk kita dapat rahmat daripada Allah, kasih sayang Tuhan, dan mudah-mudahan kita istiqamah duduk dalam majlis mengaji semua jadi asbab untuk kita dapatnya maghfirah, keampunan Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mari berdengar semua orang mengajar ni, mudah-mudahan jadi amalan, jadi asbab untuk kita dapatnya keredaan Allah Ta'ala. Akhirnya mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita dapatnya syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara kita bawa tajuk sifat-sifat Rasul.
Nah, bukan sifat rasul, sifat-sifat rusul. Rasul dengan rusul ni beza, okay? Kalau sebut rusulun dengan rasulun beza. Ni ngaji tadika. Rasulun seorang rasul. Kalau rusulun jamu beberapa rasul. Makna kata kalau rusulun ramai orang haja rasul. Kalau sebut rasulun seorang haja rasul. Maka sifat-sifat yang wajib bagi mereka itu orang haja rasul ni ialah 4 sifat yang wajib. Yang pertama ialah sidik, kita bahas kecek belakang dah. Lagu mana sifat sidik bagi rasul, orang hak jadi utusan Allah Taala pasti dia kena ada sifat sidik. Yang kedua, orang hak jadi rasul pula dia kena adanya bersifat dengan sifat amanah. Amanah pun kita sudah kecek belakang dah, sudah hurai belakang dah, dan pada malam ni pun kita sudah lupa belakang dah. Maka amanah yang kita duduk bahas duduk kecek dulu, bila orang hajar rasul ni ialah wajib, mana akal kita memastikan orang hajar rasul ni, orang hak jadi utusan Allah Taala ni mesti dia kena ada sifat amanah. Apa makna amanah? Kepercayaan. Apa makna amanah kepercayaan? Yakni ismah. Apa makna ismah? Dipelihara, dijagakan. Tu makna amanah, makna ismah. Ingat tu. Amanatun bimakna ismatun. Makna kata orang hak jadi rasul maksum, terpelihara, terjaga oleh Allah Taala daripada melakukan dosa. Orang-orang hak jadi rasul, tidak ada seorang pun di kalangan rasul yang deraka kepada Allah Taala. Oleh kerana di situlah kita boleh faham kata orang hak jadi rasul ni boleh dapat kepercayaan. Mana kata hati dia jujur, hati dia betul sungguh. Dengan bahawasanya orang hak jadi rasul dia buat segala-gala perkara hak Tuhan suruh, dan dia tak buat perkara hak Tuhan larang. Hatta benda makruh rasul tak buat. Benda harus kadang-kala bahkan katanya rasul tak ada buat benda harus. Bahkan khilaful aula pun tak ada lagi. Kalau harus lebih lagi pun rasul tak buat. Tu dia. Maka dia kata dalil ni, kerana jikalau boleh ada, boleh berlaku demikian itu, gapo demikian itu pada belok dan karu tu. Kalau boleh berlakunya puak rasul tu hati dia belok, hati dia mengarut, nascaya adalah umat-umat disuruh dengan dia, dengan apa? Dengan belok hati, lagi pula kena karut tu. Kalau rasul tu tak betul hati, kalau orang hak jadi rasul tu belok hati dia, kalau orang hak jadi rasul tu hati dia tu tak betul, tak ada amanah, maka apa nak jadi? Nascaya adalah umat-umat disuruh dengan dia. Allah Ta'ala bangkit Rasul buat apa? Apa hikmah, apa tujuan Allah Ta'ala membangkitkan Rasul? Ialah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya kata Allah Ta'ala, aku membangkitkan Rasul ni ialah jadi contoh tauladan yang paling baik bagi kamu. Okey? Mana jadi rasul ni, wa ma atakumur rasul fakhuzu. Wa ma atakumur rasul fakhuzu, apa barang saja yang datang lagi daripada rasul mu ambil, mu turut. Bahaya kata hikmah Rasulullah dan juga tiap-tiap rasul Allah Taala membangkit di atas muka bumi, tujuan nak umat, tiap-tiap umat ni ikut, turut. Tiba-tiba orang haji rasul ni, misal kata fardu takdir, walau kata kalau dah tiba-tiba ada orang haji rasul ni ngarut, tiba-tiba orang hak jadi rasul ni karu, hati dia tu belok. Dengan maknanya ada juga rasul hak pergi buat maksiat. Apa nak jadi? Nascaya kita pun kena turut rasul juga. Okey. Mana rasul ada minum arak. Lepas tu kita tak nak kecek buat gapo lagi turut. Pasal Allah Taala bagi rasul tujuan nak turut dia. Tiba-tiba kalau ada orang yang jadi rasul ni mengarut, hati tak betul, dengan maknanya dia pergi buat perkara hak Tuhan marah, pergi langgar perkara Tuhan rasul ni. Maka kita sebagai umat pun kena turut kata kerana disuruh, makna disuruh oleh Allah Ta'ala akan kita ni dengan mengikut mereka itu rasul-rasul pada berbuatkan perbuatan yang seperti perbuatan mereka itu rasul-rasul. Allah Ta'ala membangkitkan kita
tiap-tiap kumpulan, tiap-tiap firqah adanya rasul. Ambil semenjak daripada Nabi Adam alaihi salam, dan tiap-tiap rasul ada umat masing-masing. Maka orang yang tak ada umat tu orang panggil ahli fitrah. Ahli fitrah contoh daripada antara Nabi Isa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa mati ke tak mati? Bila Nabi Isa Allah Taala angkat naik ke langit, maka masa tu orang panggil golongan manusia hak tak ada rasul. Nak heret siapa kepada Nabi Muhammad ni, katanya ulama 500 tahun, kata setengahnya 600 tahun. Allah Ta'ala akadnya Nabi Isa ke langit. Masa tu manusia tak ada Nabi, tak ada Rasul. Sampai kepada 500-600 tahun baru muncul, baru timbulnya Nabi Muhammad SAW. Maka manusia masa tu tak ada Nabi, tak ada Rasul tu. Dan ingat, kitab-kitab Nabi dulu Allah Ta'ala tak jaga. Kitab Nabi Musa kok, kitab Taurat kok, kitab Injil kok, kitab Zabur kok, kitab Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Injil sekalipun Allah Ta'ala tak jaga. Tuhan tak jaga. Sebab kalau kita buat soalan bolehnya, kalau Allah Ta'ala angkatnya Rasul Nabi Isa, lepas tu kitab Injil hak Nabi Isa tu tak kira manusia tak boleh buat beramal seperti Nabi Muhammad Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila wafat, bila meninggal dunia, bukan setakat tubuh badan dia saja meninggal, tetapi Rasulullah dia tinggal apa? Al-Quran. Maka Quran yang kita boleh buat amal dengan Quran, kita boleh beramal dengan hadis Rasulullah. Tak kira Nabi Isa tak ada lagu tu. Jawab kata ada. Nabi Isa ada kitab dia, kitab Injil. Tapi Allah Ta'ala tak jaga kitab Injil, sehingga mana kitab Injil diubah ke oleh tangan-tangan ahli kitab. Tak nak pakai kitab asalnya Injil tak ada dah. Jadi kitab ubah Bible ke kata gilah banyaklah. Daripada mazhab-mazhab Nasara Kristian yang duduk menterjemuh atau mengitakwil ke atau diubahkan kitab-kitab Injil hak asalnya. Maka manusia celah-celah itulah tak ada nabi, tak ada rasul. Orang panggil ahli fitrah. Apa makna ahli fitrah? Bagi orang ni dia buat benda-benda hak Tuhan marah pun tak bila salah atas dia. Dengan sahabat dia tak ada rasul. Seolah kata orang hidup masa tu setengah menata dah. Setengah menata dah. Bakal dia mati esok neraka ke syurga. Soalannya. Okey, orang antara nabi ke nabi, Nabi Isa Allah Ta'ala kat ke langit, manusia ada masa tu. Duk tepo tunggu siapa ni bakit Rasulullah Nabi kita Muhammad ni 900 tahun. Masa tu ahli fitrah. Bila dia mati, ulama jawab kata, pok demo ni pun boleh masuk dalam syurga juga. Syurga hak paling genah sekali lah. Syurga hak genah sekali. Dengan sebab akhirat esok tak ada pun atas pagar. Tak ada pun di tengah-tengah di atas getok antara neraka ke syurga, tak ada. Akhirat esok kena ingat fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kumpulan, satu puak ialah puak syurga, satu puak daripada golongan puak neraka. Maka pilihan bagi kita di hari akhirat esok tak ada lah. Dua pilihan tu. Tak neraka syurga, tak syurga neraka. Masa kita boleh pilihnya masalah ni. Masalah ni tanya hati kita, tepuk dada masing-masing, mu nak menjadi golongan ahli syurga ke ahli neraka. Kalau nak jadi ahli syurga, buatlah cara mana-mana, carilah jalan mana-mana pun untuk mu boleh masuk dalam syurga. Tapi kalau mu tepuk dada mu berasa kata tak apa kok duduk neraka tak apa. Mu pisahlah cari jalan untuk masuk neraka. Hak tak ada halnya mulut kata nak syurga, tapi hari-hari dia buat amalan-amalan mendekat dengan neraka. Fair ke tak? Mulut kata nak syurga, dia tak jauh masuk neraka. Nak duduk neraka lagu mana? Atas dunia panas tak boleh duduk dah. Ngecik api rokok, mengeting pimping dah. Panas. Kasih neraka. Tapi apa tiap-tiap hari kita pergi buat amalan-amalan kau dekat nak masuk neraka. Kecek nipu, judi lagi, tak semaya lagi, tak mengaji agama lagi, tak tutup aurat lagi. Wahai ngupak lagi kau orang. Tu orang panggil amalan-amalan untuk mendekat masuk dalam api neraka. Maka bagi ahli fitrah tak ada masalah. Kerana Allah Ta'ala katakan, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'a rasulah.
kami tidak mengazab ke satu kam satu puak sehingga mana aku kata Allah Ta'ala bakit ke Rasul. Maka istinbat oleh ulama usul ya pahamnya bagi manusia mengenal ke Tuhan, wajib atas manusia mengenal ke Tuhan, wajib atas manusia kena ma'rifatullah, ialah terhenti di atas syarak. Ayat ni, wa ma kunna mu'azibina hatta naba'a rasula. Wa ma, dan tidak kunna daripada kami ni mu'azibina, tidak azab ke mereka itu hatta naba'a rasula, sehingga kami kata Allah membangkit ke Rasul. Makna kata orang yang tak ada Rasul, orang yang belum daripada bangkit Rasul, Tuhan tak azab walaupun fak demo ni buat salah. Tapi bila mereka daripada Rasul kalangan adanya Rasul, maka di situlah Tuhan buat kira kalau buat salah, kira salah. Kalau buat benda baik, maka dapat benda baik. Maka ulama usul terbahagi kepada dua. Pendapat bagi Abu Hasan Asy'ari, kena Allah Ta'ala ni, kena Tuhan ni, belajar sifat-sifat Tuhan ni, wajib tak wajib? Wajib dengan sahabat gapo? Wajib dengan sahabat bangkit Rasul. Manakala bila sebut kata manusia wajib mengenal ke Tuhan, fa'lam annahu la ilaha illallah, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah kita kena kenal Tuhannya dengan sebab adanya Rasul. Tak ada Rasul tak wajib kenal Tuhan. Nah, faham tak tu? Sekira Rasul tak ada, Rasul tak bakit, maka manusia tak kenal Tuhan pun tak salah. Tapi bila jadi wajib mengenal ke Tuhan dengan sebab adanya Rasul. Faham ayat tu? Yang keduanya, pendapat Abu Hasan Asy'ari, manusia ni wajib semaya, wajib zikir, wajib puasa Ramadan, wajib haji, zakat, umrah, semua tu. Bapa wajib? Wajib dengan sahabat Rasul juga. Terhenti di atas Rasul. Mengenal ke Tuhan terhenti di atas Rasul. Bab fiqh, bab ibadat pun tak boleh nak reka-reka diri nak semua Tuhan, tak boleh. Kena terhenti di atas Rasul juga. Bagi orang yang tak ada Rasul nak kira main cara nak semua Tuhan lagu mana pakat mikir reka-reka, tak boleh. Nak ibadat Tuhan, nak takarrub kita dengan Tuhan ni terhenti di atas syarak juga dengan sahabat bakitnya Rasulullah. Pehenya pendapat bagi Abu Hasan Asy'ari, sekira kalau Rasul tak ada, tak wajib kita kenal Tuhan. Sekira kalau Rasul tak ada, maka tak wajib kita semayabah. Tapi wajib kita semayabah, wajib kita mengaji agama, wajib kita kena menunaikan segala arahan Allah. Maka dengan sahabatnya Rasul. Pasal tu Allah Ta'ala cerita dalam Qurannya, bila seorang hamba Allah Ta'ala Tuhan humai ke delapin aku, maka malaikat tanya, apakah menghijau atas dunia? Tak ada kau hidup nasihat kepadamu? Tak ada kau hidup mengajar kepadamu? Adakah masa mu tak ada Rasul? Malaikat tanya. Manusia yang Allah Ta'ala humai delapin aku, wal'iyazabillah, malaikat tanya, adakah mu hidup atas dunia ke? Tak ada kau, tak ada kau hidup nasihat kepadamu, tak ada kau hidup ajar kepadamu, kau masa mu tak ada Rasul. Dia kata, wa ma law kunna nasma'u aw na'qiluhu wa aw na'qiluhu ma fi sudur. Kalau aku guna akal, aku fikir sikit je. Kalau aku guna akal, aku dengar sikit je gapo hak Rasul royak, gapo hak orang duduk royak dalam kitab tu, kalau aku guna sikit pun aku tak duduk dalam hati aku. Apa kata pendapat Abu Hasan Asy'ari, wajib mengenal Tuhan dengan sahabat Rasul, wajib kita ibadat dengan sahabat adanya Rasul. Tapi pendapat bagi Abu Mansur Al-Maturidi, dia katanya dak, kenal Allah Ta'ala ni, kenal Tuhan ni bukan sahabat adanya Rasul. Kalau Rasul tak ada pun wajib kena kenal tu, katanya Abu Mansur Al-Maturidi. Tak ada Rasul pun Allah Ta'ala beri akal kepadamu, wajib atasmu pun kena kenal Tuhan juga. Walaupun Rasul ada ke Rasul tak ada ke, wajib atasmu kena kenal Tuhan juga melalui akal. Ini pendapat Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua, pendapat Abu Mansur Al-Maturidi juga, dia katanya, tapi kalau bab ibadat, bab semaya beko, bab nak ibadat ke Tuhan ni tak boleh nak reka. Bab semaya bemu kena terhenti di atas syarak, dengan makna terhenti di atas Rasul. Kena biar ada Rasul meroyak cara-cara nak ibadat pergi baru mu boleh buat. Pahanya Abu Hasan dengan Abu Mansur hak ma'rifatullah, awal-awal hak kenal Tuhan itu tak serupa. Abu Hasan dia katanya kenal Tuhan
dengan sahabat Rasul. Abu Mansur kenal Tuhan dengan sahabat Akah. Ha tu. Bab ibadat serupa. Terhenti di atas syarat. Adapun kumpulan yang ketiga ialah firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah yang kata wajib kena kenal Tuhan. Tapi kenal Tuhan terhenti di atas akal. Rasul ada ke Rasul tak ada ke, bila ada akal selama itulah wajib kena guna akal untuk mengenal ke Tuhan. Pendapat bagi Mu'tazilah. Dan yang kedua, Mu'tazilah yang kata juganya, dan juga amal ibadat hak duduk buat hari-hari ye pun terhenti di atas akal juga. Akal berlaku. Mu'tazilah akal berlaku. Walaupun Rasul tak ada wajib kena kenal Tuhan, walaupun Rasul tak ada maka wajib juga kena buat ibadat. Fikir cara nak ibadat lagu mana mikir dia. Ni Mu'tazilah. Kemudian bila Rasul semua Rasul wajib bersifat dengan sifat amanah. Apa makna amanah? Ialah semua Rasul dia buat berlaku perkara hak Tuhan suruh, dia tak buat pun walaupun benda makruh. Perkara hak Tuhan lagi dia tak buat berlaku. Pakalulah ada seorang atau orang yang Rasul pergi buat juga perkara hak Tuhan marah, maka kita umat pun kena turut juga, bukan? Pasal Tuhan buat Rasul tujuan nak bagi kita umat turut. Maka dia katanya ada kala Allah Ta'ala menjadi membangkitkan Rasul untuk kita buat turut atas perbuatan hak Rasul. Apa hak Rasul buat, kita kena buat. Ni perkataan Wahbi ni. Yang masyhur, yang mana kita makruf di hari ni, orang-orang bila nak menyesatkan orang, maka dia berjajar dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi. Sungguh. Kalau dengar ayat hak Zuhair lagu ni boleh kata keliru dah. Salah mana ni ayat Quran hadis? Okey. Salah mana ayat Quran hadis? Oh pelik dia mau tak ke Wahhabi. Sedekah Wahhabi duduk ayat Quran hadis. Tu. Ayat lagu ni kita dengar maknanya. Qulil haq wa uridu bihil batin. Perkataan sebenar tu. Perkataan sebenar Quran hadis kita nak ambil yang jadi utamanya. Tapi wa uridu bihil batin, tapi kehendak dia nak jadi palsu, nak jadi buruk, rusak pecah masyarakat. Quran hadis. Ayat Quran dan juga Rasulullah kita kena ngaji wipeh kata adakah semua benda hak Nabi buat kita kena buat berlaku. Kedah pakai kedah tu. Kedah bahasa kita kampung-kampung, adakah semua bagi hak Nabi buat kita kena buat berlaku? Cuba jawab nak kita orang kampung biasa. Adakah kena buat gitu berlaku? Apa je? Gapo hak tak boleh suruh. Dia kata wa ma atakumur rasul fakhuzu. Apa sahaja hak bagi datang daripada Rasul kena ambil. Patut contoh yang paling baik sekali bagi kamu ialah perbuatan Rasulullah. Nabi contoh tauladan bagi kita. Kalau kita pasal dengan kaedah lagu tu, tiap-tiap Nabi buat, adakah semua kita kena turut belakang? Apa ya tak? Agak apa hak tu? Gapo hak dak tu? Boleh ayat dak saja. Pakat fikir. Ayah gak fikir bab Nabi ni dah. Gapo hak tak ada turut Nabi? Gapo? Ada tak bagi hak tak ada turut Nabi? Tak ada rajak. Ada tak? Ada tak Bema? Tak ada? Kalau tanya kata adakah semua bagi hak Nabi buat kita kena buat belakang? Kita tak ada. Gapo hak dak tu? Nabi nak utuh. Tu maklum dah. Nabi bini berapa ke? Belah orang. Kita boleh turut. Tu pecah habis puyuk-puyuk dapur mu. Dua orang hak mimpi tu pun kena napa merah dah pipi-pipi. Dia mimpi baru. Orang katanya ikut Rasulullah,
tapi dia tak baca ayat belakang hak Tuhan katanya wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma naha anhu fantahu. Apa hak Nabi larang mu jangan buat. Maka bila kita dengar pihak situ, bukan kata semua bagi hak Nabi buat kita kena buat, bukan semua bagi hak Nabi tak buat kita tak boleh buat. Ada mau kata berani ni, kecek lagu tu. Semua bagi hak Nabi tak buat kita tak boleh buat belaka gitu ke? Faham asal Melayu. Adakah semua bagi hak Nabi tak buat kita tak boleh buat belaka? Tak juga. Banyak perkara hak Nabi tak buat tapi kita boleh buat. Hebat ada Nabi Tak kalau bagi hak Nabi tak buat tapi sahabat buat ada tak? Ada. Gapo? Gapo? Makan budak. Makan budak. Nabi tak makan, sahabat makan. Tapi boleh tak? Boleh. Hak tu kira kata masa Nabi ada lagi. Lepas ada Nabi kita mati. Lepas ada Nabi kita mati, hak sahabat buat, hak Nabi tak buat. Gapo? Beri pun Quran sebuah je 30 juz. Ambil surah tu tak ada juz yang pertama, juz yang kedua tak ada masa Nabi tu, tapi buat sahabat buat. Apa lagi? Quran hak Nabi baca tak ada titik, tak ada baris. Buat sahabat gi buh baris, buat sahabat gi buh titik. Bid'ah belaka tu. Apa lagi hak Nabi tak buat tapi sahabat buat? Dua kali hari Jumaat, mari daripada Sayyidina Umar. Mari tarawih Jumaat, mari daripada Sayyidina Umar. Pergi dengan orang tak keluar zakat, Nabi tak pergi. Abu Bakar masa Abu Bakar pergi dengan orang tak keluar zakat, Nabi tak pergi. Banyak sangat bagi-bagi yang Nabi tak buat tapi sahabat buat. Sahabat itulah ulama-ulama yang dia katanya ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah ialah para-para orang-orang yang mengikut jalan bagi Rasulullah. Wal jamaah, dan para-para jemaah. Siapa jemaah? Sahabat, daripada sahabat. Lepas tu wal jamaah tu waw gapo? Wal jamaah, ahli sunnati wal jamaah. Waw tu apa? Waw ataf dengan makna lil mutlaqin jam'i. Wal jamaah ataf pada kata as-sunnah. Bila kita pakai kata waw lil mutlaqin jam'i, dia boleh beripung buat tu. Dia tidak ada tertib. Kita nak pakai sunnah dulu boleh, nak pakai wal jamaah belakang boleh. Kita nak pakai jamaah dulu, nak tak sunnah belakang pun boleh. Kita nak pakai sekali jamaah dengan sunnah pun boleh. Tu bila ataf lagu tu. Jadi bila kata ada orang haji Rasul pergi buat perkara hak tak baik, maka kita umat juga suruh pergi buat benda hak tak baik kata. Dan pada meninggalkan perbuatan yang seperti mana tinggal mereka itu Rasul-Rasul. Ada juga Rasul pergi buat perkara-perkara yang dia meninggalkan buat, kita pun kena tinggal buat juga. Dan mustahil disuruh oleh Allah kan kita dengan kejahatan dan neraka. Dan mustahil ni mana akal tak boleh terima, akal tak nampak sama sekali. Kata Tuhan suruhkan kita dengan buat kejahatan dan neraka. Tuhan suruh tak? Tuhan tak suruh. Kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan. Apa dua perkara yang berlawanan ni? Iaitu kejahatan dengan keadaannya, keadaan jahatan tu larangan, dan kebajikan dengan keadaannya suruhan. Jadi berlawan. Ya wak misalnya kita pergi semua Rasul tu maksum, semua Rasul tu baik berlaku. Tapi nak kejak ke pegangnya kita, kalau ada orang hak Rasul dia buat perkara hak Tuhan marah. Okey. Kalau orang hak Rasul ada dia buat benda yang haram, contoh, maka kita selaku ke umat wajib kena turut Rasul buat benda haram kata. Sedekah benda haram Tuhan marah. Tak jadi berlawan. Berlawan dah jadi. Kita gitu Rasul pada perkara hak Tuhan marah. Sedekah perkara hak Rasul buat tu Tuhan marah. Jadi berlawan. Berlawan. Maka dia katanya dan mustahil pula barang yang membawa kepadanya kepada berhimpun, iaitu belok dan karu dan sabit lawannya. Jadi balik berlaku, berlawan ni berlaku. Tengok sekali Rasul pergi minyak arak, contoh Rasul minyak arak, maka kita jadi umat buat apa lagi turut sedekah minyak arak tu marah, jadi berlawan.
dan sabit lawannya iaitu betul dan kepercayaan. Inilah dalil semua huruf kata sana wujud mesti amanah dan istihalah, yakni mesti tidak lawannya lawan bagi amanah. Apa istihalah tu mustahil bagi amanah? Tak apa? Tak apa? Amanah wajib bagi Rasul. Mustahil apa? Mustahil khianat, bukan? Khianat. Bila istihalatul mustahil dengan makna? Tak khianat. Tu. Yang ketiga tablighun. Masuk sifat sedap juga ni. Lepas dah fardu'in yang kedua pada kitanya bab Muhammadur Rasulullah, semua orang hajar Rasul wajib bersifat dengan sifat amanah, boleh harap betul hati, jujur hati dan dapat kepercayaan. Dengan makna orang hajar Rasul semua Rasul dia tak buat perkara hak Tuhan marah. Hanya fak demo ni dia buat perkara-perkara hak Tuhan suruh saja. Mari sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, sifat yang wajib atas kita tiap-tiap orang mukallaf kena belajar, kena mengaji sehingga mengetahui segitu i'tiqad dalam hati kita. Dan juga sifat ni sifat yang wajib bagi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sifat yang ketiganya tablighun. Ballagha yuballighu tabligh. Tabligh. Kita biasa dengar tak tabligh? Saudara, dengar yang mana tabligh? Ada apa? Tengok tabligh. Ni sifat Rasul ni. Apa makna tabligh? Sifat yang wajib bagi Rasul. Dia kata artinya, arti tabligh menyampaikan. Dia belajar ngaji model. Apa makna tabligh? Tabligh makna menyampaikan. Tabligh bahasa Arab, bahasa Melayu makna menyampaikan. Apa makna menyampaikan? Memberitahu. Menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu Rasul-Rasul dengan persampaikan dia akan barang siapa tu kepada siapa? Kepada makhluk. Apa makna makhluk? Yakni sekalian mukallaf, manusia dan jin. Tu. Manusia dan jin makhluk sini ni. Gapo nama bagi hak Rasul ayatnya daripada hukum-hukum dan ilmu-ilmu dan lainnya, dan menyatakan dia baginya, maka nyata ia akan dia baginya dengan terang, ada kala dengan perkataan dan ada kala dengan perbuatan, dan ada kalanya dengan sendiri dan ada kalanya dengan wasitah, supaya dapat mengikut titah dan menjunjungkan dia. Adapun barang yang dilarangkan mereka itu daripada menyatakan kepada seorang, maka tiada harus bagi mereka itu menyatakan dia. Gini, sifat tabligh yang wajib bagi Rasul. Tabligh bahasa kita ialah menyampaikan. Siapa menyampaikan, memberitahu, tu orang panggil tabligh. Maka bila sifat khususi bagi Rasul, adanya sifat tabligh. Apa makna tabligh? Satu sifat yang wajib pada akal. Wajib pada akal kita bahwasanya orang hajar Rasul ni mesti dia kena sapa. Mesti dia kena sapa bagi hak Tuhan suruh sapa. Dia tiga tu baik. Hak ni kena ingat semua ni. Dulu biasa ayat dah. Tabligh tu baik tiga. Ada tabligh hak wajib bagi Rasul menyampaikan. Ada juga bagi yang Rasul mustahil menyampaikan. Ada bagi hukum hakim yang harus bagi Rasul nak menyampaikan, tak sempat menyampaikan. Ada kala hukum hakam yang Allah Taala waktu mari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga rasul-rasul lain bila Allah Taala kata wajib kena menyampaikan, maka wajib bagi orang hajar Rasul menyampaikan kepada umat-umat dan makhluk jin dan manusia. Ada tak bagi yang Allah Taala royak kepada Rasul? Allah Taala royak kepada Rasul, tapi Allah Taala tak suruh Rasul menyampaikan. Ada tak? Ada tak? Nera belakang lah boy dah. Kalau sedap sore kita. Ujian-ujian ni. Sunyi. Ada tak bagi hak Tuhan royak, tapi Tuhan royak ke Nabi, tapi Tuhan tak bagi Nabi royak.
Tak ada dah. Ada ke tak ada? Biar tak ada. Ada. Biar ada. Ada. Apa je kata ada tak? Ada dengan tak ada ya? Ada. Gapo? Ada bagi Allah Ta'ala royak ke Nabi dan Allah Ta'ala lari Nabi sampai kepada orang. Ada tak ada? Ada dah. Ada. Pas nak putus lagi mana? Ada ke tak ada? Kalau ada sekerak, tak ada sekerak. Kau dah ke mana? Ada ke tak ada? Sungguh. Memang ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada bagi hak Nabi tahu, tapi Tuhan lagi royak. Tuhan lagi Nabi kita siapa lagi? Ada? Mana? Dalilnya orang Nabi kita kata lau ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Ni hadis ni. Hadis Nabi royak kata jikalau kamu tahu bagi aku tahu. Heran. Jikalau mu tahu bagi aku tahu. Bermakna kita tak tahu. Kalau mu tahu bagi aku tahu kata Rasulullah, nascaya mu menangis banyak lebih daripada syukur lagi. Mu syukur sikit je. Kalau mu tahu bagi aku tahu ke kata Rasulullah. Kalau mu hidup atas dunia mu syukur sikit je. Banyak menangis, banyak mentiuk lah. Kalau mu tahu bagi aku tahu. Bermakna mu tak tahu bagi aku tahu. Aku yang tahu, mu tak tahu gitu. Mana ada juga bagi hak kita tak tahu. Betul. Ada bagi hak Nabi seorang tahu. Tapi orang lain nak tahu tak boleh. Pasal apa? Pasal Nabi kata kalau mu tahu bagi aku tahu. Nascaya mu hidup atas dunia banyak menangis daripada banyak syukur. Syukur sikit. Bah kita lain banyak syukur banyak menangis. Banyak syukur bermaknanya kita tak tahu bagi hak Nabi tahu. Dua. Yang ketiga, ada tak bagi Allah Ta'ala siapa kat Nabi dan Allah Ta'ala pilih ke Nabi nak royak pun boleh, tak si royak pun boleh. Ada tak? Ada. Gapo? Ada tak? Bagi Allah Ta'ala siapa ke Nabi dan Allah Ta'ala kata hey Rasulullah mu nak royak apa tak apa, tak si royak apa tak apa. Ada ke tak ada? Gapo apa dia kata ada tu? Tak swing ngatuk ni tanya-tanya nak perhabis masa. Lagu mana? Gapo nama bagi Allah Ta'ala royak ke Nabi? Patut Allah Ta'ala pilih kepada Nabi mu nak royak pun boleh, tak si royak pun boleh. Ada tak? Ada. Oh, sedap aku tu. Ada tapi tak harga apa. Ada tak memang ada? Ada. Gapo ada? Gapo? Benar hak tu riwayat kat Nabi dan Allah Ta'ala kat Nabi mu nak ayat pun boleh, tak ayat pun boleh. Ada gapo benar tu? Lihat? Ada ke tak ada? Ada segala rahsia-rahsia tu. Pasal orang yang sipir rahsia Rasulullah, ada seorang yang sahabat. Nama apa? Huzaifah bin Qarni. Tak kat lain pula. Huzaifah bin apa? Huzaifah bin Al-Yamani. Seorang sahabat ni dia sipir rahsia hak Rasulullah. Nabi royak orang ni orang munafik ni. Orang jahat. Nabi pilih royak ke dia. Nabi tak royak kat kanan. Tu pihak kata ada bagi hak Allah Ta'ala siapa kat Nabi dan Tuhan pilih mu nak royak pun boleh, tak si royak pun boleh kat orang. Nabi pilih nak royak kepada orang hak sipir rahsia kena kepada Huzaifah. Bila Nabi kita ada, bila ada jenazah, ada orang mati, bila Nabi tak pergi sembahyang mayat, orang boleh tahu tu. Mayat tu ada masalah tu. Nabi ada. Tapi masa Nabi ada juga, Nabi royak ada. Mayat ni orang munafik ni. Atau orang tu hidup lagi, munafik tu dia tu.
Tiba-tiba bila Nabi mati, ada kematian bila nak semai mayat, puak sahabat hak lain tengok kepada Huzaifah ni. Kalau Huzaifah ni pergi mayat, okey, mayatnya orang boleh. Tapi kalau Huzaifah tak pergi mayat, hak lain pun tak tahu tak segi. Hak tu kita tanya, Huzaifah merayak rahsia hak Nabi wayak gapo kata hak masa Nabi hidup. Tetap dia tak royak. Kita kalau orang buka rahsia kita, habis kahwin guru kita. Kita ada kahwin guru, ada masalah. Kahwin guru kita kata, ku nak royak kamu ni. Kau kan? Beres ada apa itu. Kahwin guru kita buka rahsia perok hari dia. Lagu tu boleh. Esok kita jumpa kahwin guru lain pula. Tu mari dia tu. Mari duk royak habis rahsia dia kat aku. Dan dah habis. Kadang-kadang berbeci pula. Hak tak sedap, dia ada sedap. Kita Huzaifah isi pesung. Siapa kepada siapa dia tahu tak? Abu Bakar. Abu Bakar atau Sayyidina Umar, khalifah Rasulullah dah tu. Dia cari Huzaifah lagi, tanya Huzaifah, cuba merojak kat aku. Ada tak aku ni dalam senarai orang munafik? Ada. Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ada pernah tak Rasulullah kata aku ni orang munafik? Orang al-mubasyirin bin jannah, orang dijamin kata syurga dah setara tu, takut jadi orang munafik lagi. Takut jadi ahli neraka lagi. Orang-orang yang bila martabat dia, kelah dia khom nekat tingginya, rapat dengan Tuhan, dia menunduk. Pengapadi masuk, bila dia masuk dia menunduk. Padahal masa hidup Nabi tunjuk dah depan muka ahli syurga. Tapi kalau lalu kat kubur kecek bak mati menangis, siapa yang basah jeruk. Kalau Abu Bakar pula kecek bak kematian, bak kubur kok pita selok, takut dengan mati. Kita Nabi tak ada jamin kali syurga. Kecek neraka awak senyum. Kubur tak ada pun dah kubur. Di kubur pun tak ada mikir gapo kali. Kita tak jamin syurga. Orang hak jamin syurga siapa tahu tu. Baiklah kita hubung pula minggu depan. Jadi nak pergi kata ambil tajuk tabligh bagi Rasul ada 3. Atau hukum-hukum yang Allah Taala sapa kepada Rasul ada 3. Ada kala bagi Allah Taala sapa kepada Rasul wajib Rasul menyampaikan. Ada kala bagi Allah Taala menyampaikan kepada Rasul dan mustahil Rasul menyampaikan. Dan ada kala bagi yang Allah Taala sapa ke Rasul dan beri pilih Rasul nak royak pun boleh, tak suruh royak pun boleh. Tu hukum dia. Dan tabligh hak kita mengaji sifat yang wajib bagi Rasul tabligh ialah tabligh yang mana Allah Taala sapa kepada Nabi dan Tuhan suruh Rasul menyampaikan pula kepada manusia dan jin. Hak tu wajib. Hak tu wajib. Kalau belajar mengaji, reti kata Rasul menyampaikan bagi hak Tuhan suruh menyampaikan. Rasul menyampaikan segala hukum hakim, hak bagi Tuhan suruh menyampaikan apa hukum? Apa hukum? Rasul menyampaikan bagi hak Tuhan suruh menyampaikan apa hukum? Wajib. Rasul menyampaikan bagi hak Tuhan lain menyampaikan apa hukum? Mustahil. Rasul menyampaikan bagi hak Allah Taala pilih nak menyampaikan apa, Rasul menyampaikan apa hukum? Harus. Rasul disembunyi ke bagi hak Allah Taala suruh menyampaikan apa hukum? Ada tapi hari. Mustahil. Rasul menyampaikan, Rasul disembunyi ke bagi yang Allah Taala lain menyampaikan apa hukum? Tak ada mulai kali lagi. Rasul susuk bagi hak Tuhan lain menyampaikan apa hukum? Mustahil. Ngarut. Rasul sembunyi, Rasul tak royak bagi hak Tuhan lain suruh royak apa hukum? Mustahil. Molek. Rasul menyampaikan bagi hak Tuhan suruh menyampaikan apa hukum? Wajib. Rasul menyampaikan bagi hak Allah Taala lain menyampaikan apa hukum? Mustahil. Rasul dia menyampaikan bagi hak Tuhan, dia pilih nak menyampaikan tak apa, saya menyampaikan tak apa hukum? Rasul menyampaikan bagi hak Allah Taala lain menyampaikan. Tiga je. Wajib, mustahil, harus. Rasul sembunyi ke bagi hak Tuhan suruh menyampaikan apa hukum? Mustahil.
Rasul pergi menyampaikan, pergi royak bagi hak tu hal lagi menyampaikan, apa hukum? Mustahil. Rasul pergi sembunyikan, tusuk tak royak bagi hak tu hal lagi royak, apa hukum? Pusing sikit je tu. Wajib. Pasal dia tusuk, dia tak royak bagi hak tu hal lagi suruh royak. Bagi hak tu hal lagi, jangan menyapa kepada orang. Tiba-tiba dia tak menyapa, apa hukum? Wajib. Rasul pergi sembunyikan bagi hak tu hal kata ikut mu nak menyapa tak apa, tak menyapa tak apa, apa hukum? Harus. Tu. Dia belik-belik lagi kat tu, kat ni, kat tu, klik pak dulu. Kembali semula kita ketiga tabligh, artinya menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan persampaikan dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Ada soalan tak? Tak ada, insyaAllah minggu depan kita tak ada halangnya kat mana kita hubung pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.